Culture. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali untuk kita punya Rakan Muda Presents Bob Culture. Tempat kita nak borak tentang segala-galanya tentang culture, art. Daripada bawah tanah, tengah tanah, atas langit, alam sebalik mata. Semuanya kita borakkan dalam Bob Culture. So hari ni kita nak bawakan satu sukan. Sukan ni guys, saya memang ada cita-cita nak mahir dulu. Tapi setelah saya cuba, saya rasa bukan saya dilahirkan untuk sukan ini. Walaupun saya memang minat gila sukan ini, kita nak bercakap mengenai papan seluncur. Ataupun dia punya nama yang famous dia adalah skateboard lah. Alright, so hari ni kita bawakan seseorang yang saya rasa macam kita wajar borak dengan dia. Sebab dia pun wakil Malaysia nanti nak ke peringkat international. Jumpa mat-mat saleh di luar sana, compete dengan diorang dalam dunia sukan skateboard. Kita ada Azam! Assalamualaikum semua. Nama saya Azam Syafiq. Azam Syafiq. Yeah, okay. Baik. Sihat Azam? Saya Alhamdulillah Bob. Alright. Azam skater yang akan mewakili Malaysia di mana nanti pertandingan? Okay, pertandingan tu ialah World Freestyle Skateboarding Championship 2025 dekat Jerman. Jerman Yeah. Baik. Okay, hari ni aku nak borak dengan kau tentang dunia skateboard. Lepas tu fokus on freestyle lah kan. Sebab skateboard pun dia ada banyak cabang juga kan. Okay, so kita start dulu dengan macam mana kau boleh dive into sukan skateboard. So aku rasa macam kebanyakan skateboarder dekat luar sana semuanya pengaruh kawan. Oh, okay. Biasalah. Aku rasa dulu pun Bob maybe nak minat tu pun sebab kawan. Sebab kawan. Sebab bila kita budak zaman, especially zaman 2000-an dulu memang skateboarding ni masa tu sangat meletup. Okay. Tapi aku start main skateboard sebab kawan aku nak berhenti. Oh ya. Yeah. So kawan aku nak berhenti, dia bagi skateboard kat aku. Waktu tu kau ada interest lah? Ada. So kita orang masa mula-mula tu skate sama-sama lah. Okay. Tapi ada satu board je. Satu board kongsi 3 orang. Tiga orang. Okay. Ini tahun mana? Masa umur 2008. kau berapa? 2008 tu umur saya 16 tahun. Okay. Jadi masa tu umur kongsi 3 orang. Tapi yalah, lepas tu lama-lama dia orang pun macam dah hilang minat. Sebab yalah, skateboard ni sukan yang boleh kata agak susah. Okay. Makan masa. And then lepas tu diorang, sebab tak silap aku, diorang pun macam wakil sekolah untuk sukan yang lain. Okay. Jadi diorang terpaksa training bola sepak apa semua. Jadi diorang macam decide one day macam aku rasa macam malas lah nak main skateboard. Tapi sebab Azam, sebab kau dah suka, just bagi. Okay. Mana? Aku okay. Kau main bola? Okay. Sebab tu main skateboard. Okay. Sebab aku ada perasan mostly kawan-kawan aku Faham. yang mana diorang main skateboard kan, diorang mesti kebanyakan daripada diorang akan tak kesuka-sukan yang mainstream. Maksudnya macam main bola ke kan. Selalunya kalau diorang nak kacuk pun macam basketball lah, diorang boleh main skateboard. Aku rasa kenapa? Aku tak pasti. Tapi sebenarnya memang ada juga skateboard yang main bola. Tapi kebanyakannya macam, sebab salah satu benda yang menjadi tarikan skateboard ni, dia macam seolah dia macam anti-culture. Okay. Dia macam kita orang tak nak terikat kepada mungkin culture yang dah mainstream. Okay. Jadi masa tu, yalah, masa kita remaja kan nak rebel lah. Kan. Tu skateboarding menjadikan outlet lah untuk kita jadi lain daripada lain. So macam saya pun sama. Saya pun dulu tengok macam sukan bola sepak, bola keranjang kan, macam team sports kan. Saya memang ramai akan suka benda tu, saya tak nafikan. Tapi sebab macam saya kurang gemar sukan berpasukan. Okay. Sebab macam mana? Okay, ni mungkin agak cringe sikit. Sebab kita semua masa sekolah, saya dulu asrama. Okay. So asrama ada banyak sangat peraturan. Kena patuh itu ini daripada pagi sampailah malam. Jadi takkanlah waktu kita nak bersukan pun, waktu nak berhobi, takkan nak kena ikut peraturan juga. Jadi untuk saya, sebab saya memang dulu asrama boleh kata stres lah kena ikut, peraturan. But so many rules, banyak sangat peraturan hidup macam kena kawal. Jadi skateboarding memberikan outlet kepada saya untuk rasa macam bebas. Okay. Macam ada setengah orang mungkin suka melukis, suka menulis ke apa, itu creative outlet kan. Tapi saya punya creative outlet ialah skateboarding. Bila kau naik atas skate, kau kayu kau rasa bebas lah. Rasa bebas, yes. Okay. Lepas tu tak ada macam jurulatih macam cakap itu ini, tak ada manager. Gitu kan. So rasa bebas lah. Bebas. Baik. Alright. First trick kau
yang kau buat? Okay, soalan yang bagus. Dia, trick tu nama dia pivot. Pivot. So skateboarding tu kita just pusing macam ni. Oh, gerak ke depan. Contohnya ni skateboard kan, gerak ke depan, lepas tu pusing tu. Macam tu je. Okay. Itu first trick kau. Itu first trick saya. Okay. Sebelum kita pergi, bila kau dah jadi mahir sampai sekarang ni, kecederaan kau yang paling kau boleh ingat lah. Okay, Alhamdulillah sebenarnya daripada segi kecederaan yang major, yang patah-patah ke, sebenarnya memang tak pernah ada. Sebab memang aku memang sejak aku start main skateboard waktu tu dulu, memang aku punya sasaran memang tak pernah nak jadikan skateboarding ni punca pendapatan, nak jadi betul-betul profesional yang makan cari duit guna skateboard. Sebab kalau nak buat benda macam tu memang kena berlatih kau-kau lah, kena serius, kena, and yalah, semua sukan ada risiko injury tu lah. Tapi memang aku sejak dulu kalau memang simpan sekadar hobi saja. So satu hari tu mungkin skate 2 jam, 3 jam. Sejam 2 jam. So benda tu sekadar hobi. Dan saya tahulah saya punya limit ni. Dan Alhamdulillah so far kalau setakat injury, kalau macam darah-darah, lebam-lebam tu, itu biasalah. Tapi tak ada lagi setakat macam kena masuk hospital. Kena ni. Itu pun salah satu sebab sebab kenapa saya tak injured, sebab freestyle skateboarding tu sendirilah. So nak cerita sekarang? Okay. Kejap lagi kita akan cerita tentang freestyle. Sebab kau kena tahu skateboard dia banyak, ada yang macam Tony Hawk lah, turun ramp tu apa semua kan. Ada freestyle. Freestyle saya pun tak nak try tahu. Kejap lagi kita akan dengar Azam cerita freestyle macam mana. Terus sekal untuk rakan represent Bob Culture. Rakan represent Bob Culture di sini bersama dengan Azam yang akan mewakili Malaysia dalam freestyle skateboard dekat Jerman nanti. InsyaAllah akan bergerak pada tarikh. Tarikh tu saya rasa kalau public ni saya tak nak bagi tahu. Tak nak bagi tahu lah. Nanti kau takut kau suka awal bulan Jun. Awal bulan Jun. Okay. Alright, so nak cerita pasal lapangan skateboard kau ni, freestyle skateboard. So, mungkin cerita aku sikit macam mana? Jadi skateboarding saya rasa lebih famous kepada sukan lasak. So yang paling famous ialah street skateboarding lah. Street skateboarding jalanan. So itu lebih kepada kita gunakan obstacle ataupun rintangan dekat jalanan, kita grind atas tu ataupun gesek ke apa. Mungkin kepada yang audience yang tak tahu, grind atas and then kita lompat turun tangga ke apa. Jadi itu semua ada berdasarkan rintangan lah, macam ada obstacles. Dan itu yang paling famous. Memang majority skateboarder kat dunia ni memang buat street skateboarding. Yang kedua, lepas tu adalah ada panggil vert. Vert tu pendek daripada perkataan vertical. Vert. So vert ni paling famous Tony Hawk lah. So dia basically dia macam ambil half pipe, separuh pipe half pipe, and then dia orang lompat. Right. Macam buat trick sini, buat trick sini. So benda tu tak selalu kat Malaysia macam tak berapa famous sangat. One of the reason is sebab half pipe untuk vert tu tak ada kat Malaysia. Dan yang ketiga ialah freestyle lah. So jadi untuk freestyle dia tak ada macam rintangan sangat, tak ada obstacle. Dia lebih kepada tanah rata, flatland. Kemudian kita buat tricks. Tricks on flatland. Jadi satu sukan yang saya suka samakan dengan freestyle skateboarding ni, macam BMX ada flatland. Flatland pun sama. BMX flatland pun atas tanah rata dia orang buat tricks. Skateboarding pun sama jugalah. Freestyle skateboarding pun konsep yang sama. So dia ada kickflip semua boleh buat. Kickflip apa semua ada, tapi dia punya kategori trick tu lebih meluas. Sebagai contoh, mungkin yang dalam video saya yang viral tu saya buat handstand. Handstand. So handstand tu memang salah satu macam pillar lah, tunggak utama dalam freestyle skateboarding. Sebab kalau macam dalam street memang tak ada handstand ni tak ada sangat lah. And then ada banyak macam spins, pusing banyak-banyak. Lepas tu flip-flip semua ada. And then mungkin nanti taklah kalau kita akan tunjuk apa, tapi ada certain moves yang tak ada dalam street skateboarding tapi ada dalam freestyle. Baik. Okay, aku nak tanya sikit, bila kau sekarang kau akan pergi wakil Malaysia, pergi ke Jerman. Betul. So before that kau ada bertanding untuk peringkat nak cari wakil Malaysia ke macam mana ke? Tak ada. Sebab memang reality freestyle skateboarding secara spesifik seluruh dunia ni memang tak ramai pun. Memang sukan yang skateboarding tu dah niche. Ni niche lagi. So memang lagi sikit. Jadi setahu aku dekat Malaysia ni memang
skater yang memang dedicate untuk freestyle macam boleh kata tak ada. Okay. Adalah a few tapi macam aku yang paling lama. Okay. Dan sebab freestyle skateboarding dia macam mana kalau street skateboarding kita nak berlatih, kita kena pergi skate park. Okay. Sebab skate park biasanya ada obstacles yang ada yang kecil, ada yang besar, dan kita progress ke macam tu. Tapi untuk freestyle dia kat mana pun boleh sebab tanah rata. Jadi pada saya accessibility untuk practice freestyle tu lebih mudah. Jadi itu antara sebab saya suka freestyle, sebab dekat mana-mana boleh buat. Tak perlu sangat macam kena ada skatepark yang well designed ke, tapi macam dekat parking lot pun boleh practice. Jadi daripada segi pencarian wakil, tak ada. Ini memang saya inisiatif. Actually mana-mana pertandingan freestyle skateboarding kat dunia ni, especially yang international ones lah, memang dia tak ada macam invite only. So far tak adalah invite only ke atau kena tempat jemputan. Siapa yang nak masuk boleh masuk. Okay. So dia macam dia open lah. Open championship. Okay, baik. So kau dah lawan kat luar tu. Okay, sebelum tu berapa lama kau untuk jadi mahir maksudnya? Faham. So sebenarnya nak jadi mahir kalau skateboarding, kalau hari-hari praktis, saya rasa tak lama sangat. Okay. Maybe lama jugalah. Maybe 2 ke 3 tahun. 2 ke 3 tahun. 2 ke 3 tahun kalau nak jadi selesa atas skateboard. Tapi problem is skill tu satu. Satu lagi benda yang kena risau adalah nanti kita skate depan orang. Kan nervous kan. Sebenarnya itu stage fright. Salah kata. Stage fright tu sendiri perlukan seni, perlukan kemahiran yang berasingan. Okay, faham. Jadi untuk katakanlah ada orang kat luar sana yang nak cuba sukan ni. Saya rasa mungkin kalau setakat nak masuk pertandingan yang amatur, mungkin skate 2-3 tahun and then dah boleh masuk dah. Tapi saya rasa daripada segi stage fright tu, mungkin masuk pertandingan pertama tu confirm akan kaki getar. Sikit semua orang tengah tengok. Semua tengah tengok, especially kalau kat luar negara lagi lah kan. So mungkin daripada segi stage fright tu nak jadi biasa mungkin lagi 2 tahun lagi. Satu trik kau yang paling kau ambil masa lama nak menguasai trik. Faham. Inilah handstand flip lah. Handstand flip. So kalau Encik Bob tengok video saya tu, first trick saya buat handstand flip kan. So naik atas skateboard, so naik ke handstand, so kita board tu kita flipkan dia. So sambil jalan. So benda tu memang yalah, handstand atas tanah biasa pun, tanah rata yang tak bergerak pun dah susah. Ni atas skateboard lagi. So nak flip lagi skateboard. Itu trik yang mengambil masa yang sangat lama lah. Sangat lama. Baik. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun lah. Nak belajar trik tu, nak learn kali pertama tu satu. And then nak buat jadi konsisten lagi, kena practice lagi. And then nak jadi macam, nak buat tu yang confirm jadi. Yang confirm jadi. Tu pun satu lagi masa. Okay, baik. Tu dedikasi guys. Dedicate tu penting. Disiplin. Alright. So kita rehat sekejap lagi kita sambung lagi borak dengan Azam. Kita nak dengar lagi macam mana pula dia bertanding dekat luar ni. Macam mana Mak Saleh tengok dia bertanding orang Mak Saleh kat luar sana. Sekejap lagi seteruskan untuk Rakan Muda present Bob Culture. Alright, kembali lagi. Ini dia Bob Culture, tempat kita borak-borak tentang culture, art dan sebagainya. Hari ini kita ada Azam, freestyle skater, yang akan beraksi nanti dekat Jerman insyaAllah. So kita doakan semoga Azam mengukir kejayaan untuk negara kita lah. Terima kasih. Okay, kau bertanding dekat luar. Okay, kau main dekat Malaysia juga, kau tengok kat Malaysia and then kau pergi dekat luar. Mungkin kau boleh tell a difference sikit lah kat. Kalau daripada, so saya rasa saya boleh cakap untuk spesifik untuk freestyle skateboarding lah. Dekat Malaysia ni sebenarnya tak ada pertandingan freestyle skateboarding. Tak ada. Okay. Tapi sebab sekarang ni ada internet, so saya follow skateboarding freestyle kat sana, kat sini. And then actually so dekat Asia ni pun negara yang ada scene freestyle skateboarding ni dekat Jepun. Jepun ya? So Jepun memang setiap tahun ada at least satu kontes lah. Actually satu kontes tak banyak. Macam kalau street tu memang Malaysia je maybe satu bulan dah ada 2-3-4 kontes. Kalau kat Jepun pun sama juga. Tapi kalau untuk freestyle kat Jepun tu sekali setahun. Jadi pada 2017 diorang announce siapa nak datang compete dekat Jepun, datanglah. And then saya contact organizer dekat sana. Boleh ke orang luar masuk apa kan. Dan memang boleh. Jadi 2017 tu saya pergi Jepun bertanding. Nak cari pengalaman. Lagipun sebenarnya saya keluar bertanding ni salah satunya sebab nak
berjalan lah. Yalah, sambil menyelam minum air. Sambil menyelam minum air. Ya. Jadi lepas tu daripada situ saya ada kenal ramai lagi kenalan skater dari negara lain. Dan diorang pun cakap lah, kalau Azam nak datang macam competition dari negara lain, datanglah. Sebab macam aku dah ada profile di kalangan freestyle skateboarding community international ni. Jadi so daripada situ aku pernah pergi ke Jepun. Jepun tu dah 3 kali kot. 3 kali. Lepas tu Jerman ni, lepas tu tahun lepas ada dekat China satu. China pun macam nak start juga dia punya scene tu. And then kemudian saya pergi compete dekat Jerman lah, yang insyaAllah pada 2025 ni ialah kali yang keempat. Alright. Okay. Guys, bila dengar Azam cerita, kita nak serulah kepada orang-orang ataupun anak-anak muda kat luar sana yang meminati papan seluncur ni. Mungkin ada yang risau macam takut patah lah, takut jatuh, yang besar-besar punya impact. Join lah freestyle skateboarding yang lebih relax, lebih triknya pun lebih santai. Yang penting jiwa mau bebas, bro. Jiwa mau bebas. Buat apa yang korang nak. Yes, betul, jiwa mau bebas. Okay. Nak tengok kau punya jentera lah. Boleh? Hebat tu. First time dengar orang describe sebagai jentera. Aku mesin. Biasalah dah pakai macam naik chopper ni kan. Itulah. Orang panggil jentera. Tadi ni lah. Naik motor datang sini. Datang sini. Hebat lah. So borak sikit pasal kau. Ini yang kau akan bawa ke Jerman lah. Masya Allah. Okay. Sorry. Okay, baik. So korang yang mana dengar kat radio ni, kau kena pergi dekat kita orang punya YouTube, akan tengok sendirilah jentera ataupun kita panggil ni panggil apa? Kalau bahasa skate panggil apa ni? Skateboard lah. Kau ada terma like macam betul. Faham. Okay, ni dia. Okay, aku tolong. Sangkut sangkut sikit. Okay. Nampak malu pula. Patutnya tadi buat keluar sebelum show tapi mula. apa, ni nampak kau punya perjalanan tu. Bersih kau punya ni. Bersih. Nampak bersih sebab baru. Sebab baru. Sebab nak prepare untuk kontes. Okay. Jadi guna board yang baru dah. Okay. Belum ni lagi. Belum kotor lagi. So the reason aku nak buka sebab aku nak tengok lah ada beza lah freestyle. Okay. Ada skateboard? Tu. Yang ni kawan kita orang punya. Dia pun dah cala bala belakang tu lah, menunjukkan betapa. Okay, cerita sikit. Jadi ni freestyle skateboard. Okay. Kalau boleh buat pertandingan. So kalau korang tengok mungkin kat sini. Yang kamera size dia kecil sikit berbanding ini street yang biasa. Okay. Street deck. Yang ni freestyle dia lebih pendek. Okay. Sebab untuk street kita nak gunakan deck tu untuk mengimbang ke atas rail, atas palang besi dan sebagainya. Okay. So kena besar sikit lah nak bagi ruang untuk imbang. Tapi sebab freestyle memang fokus pada trik. Lepas tu trik guna tangan lagi. Jadi bagi kecil sebab dia lagi senang nak flip. Kalau flip tu dia flip cepat sikit. Kan kalau nak flip guna tangan pun dia cepat sikit. Okay, so macam ada pengadang. Okay, lepas tu ni pengadang ni sebab ada satu trik tu nama dia truck stand. Biasanya biasanya dalam street skateboard yang macam street ni kita flip, pump. Start dari sini kan, start dari kat bahagian atas ni. And then pump, sepak. Lepas tu apa-apa pun land sini balik kan. Okay. Tapi sebab ada satu trik tu, kalau dalam freestyle kita berdiri kat sini. So nak protect bahagian bawah ni, so ada penghadang ni lah. Jadi penghadang ni boleh nanti lama-lama haus. Bila lepas haus tu boleh tukar lah. So macam ni. And then turun pak. Okay. Thank you. Aku baru tahu dia kecil sikit kan. Yes. Memang kalau tengok dari jauh memang orang tak tahu lah. Kena explain dia. Okay. And then daripada segi dia punya truck dia? Okay. Truck dia so of course sebab deck dia lebih kurus. So truck dia pun kurus jugalah. Okay. Tapi daripada segi trucks daripada physical dia tak jauh beza. Tapi untuk bushing dia ataupun getah dekat tengah tu lagi ketat. Okay. So sebenarnya kalau skateboard biasa kita nak belok, kita just tekan dia macam tapi yang ni sebab dia ketat, so tak boleh nak buat macam tu sangat, kena angkat sikit. Okay, faham. Sebab salah satunya sebab ada satu trik tu dalam freestyle, kita nak dari sini kan, kita naik sini tap. Okay. So nak bagi senang naik, truck ni kena ketat. Kena ketat sikit. Kena ketat. Dia susah nak explain sambil cakap. Dia kalau tunjuk Okay, aku faham. Okay, right. Okay. Boleh aku pegang? Sini. Ini akan pergi kat Jerman nanti ni. Inilah dia yang akan bersama-sama dengan Azam yang akan cuba untuk
membawa Malaysia ke persada yang lebih tinggi. Oh, dia lebih kecil So sesuai untuk cruise saja sesuai ke tak? Kalau cruise macam susah sikit. Okay. So ini memang macam untuk kontes, memang untuk trik saja. Kalau setakat nak buat jalan-jalan, nak cruise, saya rasa yang ni lagi sikit. Lagi bagus. Dan ni ada banyak ruang untuk kaki. Okay. Lepas tu lebih santai lah kalau nak cruise kat jalanan. Yang ni macam, yang ni bila lalu kat atas jalan tar tu, dia punya sebarang getaran lagi kuat. Lagi kuat. Yang ni okey sikit. Okay, right. Dia kalau perfect memang cruiser board tu paling best lah. Tapi antara dua ni, yang ni lagi bagus untuk lagi cruise. bagus. Okay, right. Ui. Nampaknya aku rasa aku dah nak kena ni lah guys. Maksudnya kembali balik zaman kegemilangan Bob yang dulu tu. Taklah gemilang sangat kan. Nak baru belajar buat oli lah. Buat oli kerpak. Boleh oli tu kira gemilang lah. Oli tu by the way kalau tak tahu dia lompat. Dia lompat. Ketak. Ya, like that. Okay. Tony Hawk, Ronnie Mullen. Kau? Apa tu? Pilihan kau. Kalau antara dua tu, I guess saya pilih Ronnie Mullen lah. Sebab memang sebiasanya kalau orang cakap pasal freestyle skateboarding, dia akan kaitkan dengan Ronnie Mullen. In fact, dalam video itu yang viral tu pun, dalam komen semua cakap, oh Ronnie Mullen Malaysia. Sikit macam Ronnie Mullen. Tapi memang semua, nanti insyaAllah saya pergi Jerman tu, saya pernah jumpa skater-skater yang saya akan compete tu nanti. Memang dalam sosial media diorang memang akan, setiap orang akan komen, ini Ronnie Mullen. Okay. Alright. Pak Dim Musa, Joe Ipoh. Pak Dim Musa, Joe Ipoh. Saya rasa itu soalan yang menarik. Sebab saya tak kenal sangat dia. Tapi diorang tahu, maybe diorang tahu saya. Saya tahu saya dengan Joe Ipoh saya kenal. Pak Dim Musa mungkin tak kenal saya. Saya rasa Joe Ipoh lah sebab saya selalu lagi kerap jumpa Joe Ipoh daripada Pak Dim Musa. Okay, alright. Saja tanya sebab nak berehat-rehat. So, relax lu kejap kita sambung lagi. Saya nak try jap ni, mana tahu kan saya boleh join dia nanti pergi Jerman. Terus sekarang untuk rakam 20% Bob Culture. Alright, hari ni kita borak-borak tentang freestyle skateboarding bersama dengan Azam. Right, Zam. Pengalaman kau yang paling kau boleh share lah, yang best sepanjang kau bermain skateboarding, freestyle skateboarding. Soalan yang bagus. Sebab sebenarnya nanti kita semua pergi ke World Freestyle Skateboarding Championship ni. Dia sebenarnya, yelah, persaingan tu memang ada. Sebab dia nama pun championship kan. Tapi in the end it's all about macam kita celebrate sukan yang sangat niche ni. Jadi dia sebenarnya jadi rasa macam rasa macam family gathering sikit. Okay. Sebab kita semua suka benda yang sama. Dan somehow walaupun yelah saya beza kulit, kita warna macam coklat sikit kat sana. Banyak Mak Saleh ada orang, tapi orang Asia lain pun ada, macam Malaysia pun ada. Tapi macam boleh jadi kawan. Jadi kawan. Dan yelah selalu macam jadi kawan. Lepas tu balas message dalam Instagram dan sebagainya. Dan in fact sebenarnya setiap kali saya pergi situ, sebab dah ada kawan kan, dah ada kenalan, saya tak pernah tidur kat hotel tau. Kita orang akan sewa satu macam kondominium, macam Airbnb. So dan semua skater yang akan bertanding, bukan semua lah, macam seorang yang saya kenal, yang saya dapat. So macam Mak Saleh ni nanti duduk sekali dekat dalam rumah. So dalam rumah ke dalam macam Airbnb lah. So sebab tu tak adalah saya bayar hotel. Kalau hotel kan terus mahal. Just to macam nak berikan image lah berapa banyak saya bayar untuk hotel. Jadi sebab saya dah tong-tong dah bagi-bagi accommodation. So saya duduk sana nanti 5 hari insyaAllah. Saya kena bayar €80. Oh, €80. €80 ialah lebih kurang RM450. Biasanya kalau nak stay hotel, €80 tu maybe untuk satu malam. Oh, iyalah. Tapi rasanya €80 pun tu tak ada hotel bagi €80. Bagi €100 satu malam. So sebab dah pergi sana ramai, duduk sana nanti 5 orang. So murah sikit lah. Murah sikit nak daripada segi penginapan tu. Komitmen tu kan. So memang biasanya benda yang paling best dekat sana ialah
itulah kita cerita memory dengan kawan-kawan kat sana, lepak and then just skate sama-sama. Brotherhood itu skater bersatu. Brotherhood dan sisterhood pun ada. Sisterhood, ya. Okay, right, Chun. Okay, bila kau dah pergi peringkat international bertanding, apa kau punya aims utama kau dalam main freestyle skateboarding ni? Itu pun soalan yang bagus juga sebab macam tadi saya cakap, saya memang tak ada sasaran nak jadi best of the best ke sebab nak jadi full time skateboarder ke. Sebab memang dalam tangan World Freestyle Skateboarding Championship ni, semua orang yang masuk tu semua bukan full time. Semua ada kerja dia orang sendiri. Ada kerja ni, okey. Semua skate ni sebagai hobi lah macam saya. Okey. Semua mungkin skate lepas kerja ataupun waktu weekend. Memang selalu skate. Tapi bukan full time kerja dia orang. Sebab memang sukan skateboarding especially freestyle. Actually apa-apa skateboarding lah, kalau nak jadi full time skater memang boleh kata sangat susah, sangat kompetitif dengan risiko injury lagi. Jadi memang sasaran saya okay lah, macam insyaAllah nanti saya pergi masuk pertandingan ni, saya masuk kategori amatur. Memang saya ada rancangan nak menang. Nak menang. Tak tipulah kalau saya tak nak menang kan. Sebab saya dah pergi banyak kali dan setiap kali saya pergi itu saya punya results macam improve dan ada benda baru yang saya belajar. Tapi kalau tak menang pun itu not exactly macam down gila lah. Sebab saya tahu setengah orang kalau masuk pertandingan sukan, nak menang. Kalau tak menang terus down lah. Down tu memang ada, tapi just pergi sana have fun. Memang in the end skateboarding, pertandingan, persaingan tu belakang cerita lah. Yang penting kita sebagai daripada community have fun. Yeah. Alright. So pencapaian kau paling tinggi dalam sukan ni? Macam tahun lepas saya pergi ke World Freestyle inilah competition yang sama. So ada 37 skater amatur, saya nombor 14 macam tu. So tengah-tengah. Macam sebelum tu tak dapat lah tengah-tengah. Tapi so far memang saya punya run, saya punya performance kan. Setiap tahun tu semakin baik. Jadi insyaAllah saya rancang nak tahun ni mungkin 3 teratas. 3 teratas ya. InsyaAllah, amin. Alright. So alang-alang Azam dah cerita ni guys, kalau ada kat luar sana brands ke apa ke kan yang come on guys ni tolong sikit anak muda kita. Pasal brand tolong tu alhamdulillah memang ada. Okey dah cerita sikit. So brand saya ini bawah tu ialah nama dia Proto Style Skateboards. Ini brand kawan saya, nama dia Hibat ataupun nama dia Hips lah. So nama dia Proto Style Skateboard. So dia memang dia semangat, dia buat deck freestyle. Dia ada jual deck freestyle, tapi dia pun ada jual deck macam ni jugalah. Sebab the matter of the fact, kalau nak jual barang yang banyak biasanya jual yang ni lah. Ini lagi ramai orang main. Tapi deck freestyle pun ada. Untuk freestyle skateboarding punya deck yang brand kat Malaysia ni memang Proto Style je yang buat. Dan nanti insyaAllah, actually Proto Style ni pun dia antara penaja untuk World Freestyle Skateboarding Championship ni. So nanti Proto Style akan bawa a few decks ke sana. Nanti skaters yang menang beberapa kategori tu akan bawa pulang. Yes. Alright, kita doakan semoga Azam capai impian untuk 3 tangga teratas dalam championship nanti. So kejap lagi kita akan dengarkan kata-kata Azam sebelum beliau akan bergerak ke Jerman nanti untuk bersaing mengharumkan nama Malaysia. Jadi jangan pergi mana-mana, teruskan untuk Rakam The Present Bob Culture. Alright, hari ni kita timba ilmu yang sangat banyak dalam sukan skateboard, especially dalam freestyle skateboarding, yang mana saya pun baru tahu hari ni freestyle skateboarding ada dia punya deck sendiri, ada dia punya spesifikasi dia. Alright, so hari ni kita bersama dengan Azam. Doakan kejayaan Azam apabila nanti akan bersaing dekat Jerman untuk freestyle skateboarding championship. Satu sebelum kita bagi kau ruang untuk famous last word, dekat dalam dunia freestyle skateboarding ni, negara mana yang selalu mendominasi bila kau bertanding? Jepun walaupun dia buat kat Jerman, Jepun. Memang tahun lepas pun yang menang pro ialah orang Jepun. Tak silap aku, nombor 1 dengan nombor 2 dengan nombor 3 orang Jepun. Nombor 1 orang Jerman, tapi nombor 2 dengan nombor 3 ialah orang Jepun. So Jepun mendominasi. Mendominasi. Dan in fact nanti untuk
nanti tahun ni pada bulan Jun 2025 ni insyaAllah dia macam ada a few orang Jepun yang akan masuk juga. Macam contingent dia besar. Okay. So maknanya dia punya so macam orang memang akan watch out lah untuk especially untuk kategori Jepun ni. Okay. Dan insyaAllah nanti saya pun akan jadi juri. Jadi juri. Juri. Saya akan jadi juri dan so saya jadi juri untuk kategori wanita. Wanita. Dan memang ada seorang, saya rasa so far dalam setakat ni senarai skaters masuk dalam kategori ni ada seorang skater dari Jepun tu yang akan ada potensi untuk macam jadi nombor 1 lah. Okay. Waktu korang tengah buat trick ada muzik kat background lah. Okay, muzik tu betul. So muzik tu kita boleh pilih. Setiap skater boleh pilih muzik. Bagi sebelum waktu pendaftaran memang kita dah bagi siap lagu apa nak guna. So nanti masa skate tu so macam kategori amatur diberi masa 90 saat. Okay. So buatlah rutin tu. Rutin tu kena match with music lah. Dia macam menari ke? Dia macam menari. Dia macam menari, macam figure skating. Okay. Figure skating ada menari kan. So dia ada ke muzik kan. So kalau jenis yang sikit laju, letaklah lagu yang macam lagu punk rock apa kan. Okay. So kat situ ada ni. Maksudnya hantar lagu background juga adalah satu requirement lah. Satu requirement. Okay. Nice. I love it. Okay. Dia macam sambil kau tengok tu kau kena matching dengan ritma. Ya betul, ada ritma dia. Okay, right. Okay, selamat maju jaya kepada engkau. Aku doakan semoga berjaya dan nanti aku Azam bercerita. Aku menang tu. Lagi satu last, aku nak tanya satu lagi. Kriteria yang diambil apa waktu kau jadi juri? Kau ala-ala kau jadi juri, apa dia punya markah dia? Faham. Macam mana, apa yang ditengok kriteria? Nak tunjuk tak lihat. Sebab nanti dia ada apps dia. Dia ada apps. So actually for the past few weekends setiap juri macam kita diberi peluang lah untuk guna app ni. Okay. Dan kita tengok video-video pada tahun-tahun lepas. Kita test lah app ni bagus ke tak kan. So far app tu okay. So dalam app tu, so macam mana kita nanti mengadili setiap run lah panggil run tu ataupun rutin kan. So of course tengok trick. Tengok trick tu macam trick susah ke trick senang. Kalau trick yang susah kita bagi markah banyak lah. Kalau trick yang senang, tapi dia buat clean macam benda tu nak buat nampak style. So maybe still boleh bagi tinggi juga. And then kalau dia jatuh, let's say buat trick. Kalau buat trick tapi kaki land sebelah aja. Okay. Mungkin tolak 1. Tapi kalau tak land habis memang maybe tolak 3. Buat gedemuk jatuh. Tolak banyak lah. Tolak banyak. Tapi lepas tu kita akan tengok juga match dengan muzik ke tak. Lepas tu nanti gelanggang tu adakah dia akan gunakan gelanggang tu luas ke tak? Lepas tu match dengan muzik ataupun tidak. Lepas tu daripada segi variety dalam trick, sebab kalau setakat trick dia buat setakat flip je, benda tu jadi maybe macam tak varied sangat. So dia punya variety of tricks pun kita ambil kira juga. So makin banyak orang tu boleh buat trick, makin banyak markah dia lah. Banyak markah dia dah. Dalam masa yang dimuatkan 90 saat itu. Kalau amatur 90 saat, kalau pro 120 saat, 2 minit lah. 2 minit. Okay. So 2 minit 2 minit anda itu can change so, kalau bunyi memanglah macam 2 minit sekejap. Tapi bila korang skate dalam kontes tu macam lama ni, apa lagi aku nak buat. Tapi kalau kalau kita dah plan kita punya routine tu, memang betul 1.5 minit ataupun 2 minit, tak rasa lama lah. Rasa macam sebab dah prepare. So lebih ke kurang ke ada penolakan markah? Maksudnya macam contoh aku sikit kurang daripada, contoh aku amatur 90 saat. Aku saat yang ke 70 aku dah settle lah. Kalau macam tu maybe markah kurang lah. Kalau terlebih pun kurang lah. Kalau terlebih, kalau katakanlah kita skate sampai masanya tapi still ada buat trick kan. Trick tu kira tak masuk dalam markah lah. Tapi mungkin sekadar untuk audience kan, buat trick Okay. So yang penting adalah masa yang tu je yang kita ambil. Kalau betul untuk orang yang memang nak kisah pasal pemarkahan kan, memang dalam masa yang ditetapkan je time frame tu je lah, bagi markah. Jadi, menarik. Jadi kepada korang-korang semua, jangan lupa join yang mana minat sukan ini, join, pergilah kontak Azam kat media sosial dia untuk tahu dan juga boleh dapatkan skate yang mengikut spesifikasi untuk freestyle skateboarding ini. So media sosial kau kalau nak kontak saya punya media sosial semua dekat dalam Instagram dan TikTok ialah Azam AZZAM.
RSM. Alright. So, doakan kejayaan Azam di bumi Jerman nanti mewakili Malaysia. So, kau ada kata-kata yang kau nak sampaikan, silakan. Berapa minit ni? Tak kisah, ikut kau. Okay, actually saya macam nak patah balik kepada yang tadi. Okay. Sebab tadi Bob ada tanya apa macam memori yang paling menarik bila ni. Actually saya ada benda nak tunjuk. Okay, silakan. Sebab Azam full of surprise. Ni aku suka. Okay, jadi last saya pergi ke Jepun. Okay, wow. Pada 2023. Okay, 2023. So masa tu memang kontes lah. Okay. So salah seorang daripada skater tu bagi saya kipas ni. Okay. Ni benda saya pernah tunjuk dalam social media. So okay. Dia bagi kipas. Wow. Tak tahu boleh zoom ke tak, tapi tak apalah. Okay. So, dia bagi kipas kan. Kau tunjuk kamera kan ni. Tak ada. So kat belakang tu ada ni lagi ada tag. Ada kata-kata. Okay. Oh, boleh. Wow. So rasa macam family lah sebab dia bagi saya benda ni. Dia buat ni nice. Belakang tu saya ada message untuk ajak saya skate dengan diorang. So point yang saya nak cuba buat kat sini lah, skateboarding ni lebih daripada sukan. Dia bukan sukan saja, macam it's a community. It's a bonding. It's a bonding. It's a community. Ya. So tu yang benda yang best pasal skateboarding ni. Ya. Kalau korang nanti insyaAllah skate dengan orang Malaysia ke orang apa ke, memang akan boleh buat kawan. Yes. Alright. Ini effort lah dia buat. Memang nampak yelah daripada bahasa komunikasi which is di mata dia orang ni kau adalah part of the family. You know. Daripada ni Yuzuki Akihito. Hai Yuzuki. Karin Minori. Hai Karin Minori. Kawasaki. Hai Kawasaki. Arigato gozaimasu. Walaupun bagi dekat Azam aku yang arigato. Okay, tapi cantik. It's very beautiful. I love Naruto. So ni memory yang paling best lah. Aku dapat kipas. Dia bagi kau ni Azam cantik macam tu. Next time please come skating at Fukakita Ryokuchi Park in Osaka. We'll be waiting for you. So sweet. Itulah. Guys, cemburu doh tengok ni kawan je ni. Kawan-kawan saya mana? Yang belajar ke belakang kamera. Mana? Okay, sabar apa pun. Thank you Zam sebab spend masa dengan kita orang kat sini, sharekan kau punya pengalaman. Dan of course selamat berjaya dekat bumi Jerman nanti. InsyaAllah. So itu kata-kata kau, ada lagi yang kau nak sampaikan? Tak ada. Terima kasih kepada Bob sebab sudi menjemput saya dan insyaAllah doakan saya dan saya dekat sana nanti. Alright, nanti kita jumpa dekat Ampak lah. Ampak ataupun AU5 skatepark. Itu tempat yang memang saya punya gelanggang bertandang. Okay, alright. So kita jumpa Azam dekat AU5 nanti. Alright guys, jumpa lagi untuk next episode Rakan Nur present Bob Culture. See you, bye-bye.